Ui, kasar. Yang ni kasar. Yang ni kasar. Syazwan. Kan? Kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam start guys. Salam Wabi. Welcome back to Fazrul Azwar channel. So pagi ni aku nak cari aruan lagi guys. Trip jauh sikit. Aku cek bawa tong. Siap bawa tong guys. Sebab tadi aku mancing banyak kan, aruan dapat banyak mati kan. Ni kita bawa tong kan. So boleh bagi hidup aruan yang nak pergi sarapan jap kan. Lapau jap sebab main sampai petang. Kita lapau guys. So stay tune guys. Jumpa kat spot. Guys, kita dah sampai spot guys. Agak jauh jugalah spot ni. Begini aku nak try dua soft rock guys. Soft rock terbaru lah daripada ESP Fishing. Yang pertamanya ESP Zeta Frog Okay guys, ini dia guys, ESP Zeta Frog Panjang dia 37mm, berat 7 gram. Ini special guys. Sebab apa? Soft rock ni sempena 10 tahun ESP ditubuhkan, ESP keluarkan Zeta Frog ni. Getah memang lembut, stability memang terbaik lah kata ni. Juga lagi satu guys, aku nak test pagi ni juga, iaitu ESP Rugby Z Mini Frog. Ini mantap guys. Dia ada dua blade dulu yang Rugby Z pun dah padu, Mini lagi padu kan. Mana yang ada masalah nak cari curut-curut yang lucut-lucut tu, boleh guna ESP ni guys. Okay, dia hadir dengan teknologi ZRO. Belakang hook tu dia luas tau, so senang hook up lah. Okay, kemudian dia ada kail shield, ada getah dekat bahagian dia punya hook tu, so susah sangkut lah. By the way guys, pagi ni aku menggunakan set daripada ESP Fishing Aku menggunakan rod ESP Firestone Dia ni 410 LB guys, panjang dia 6 kaki, action fast. Okay, dan juga aku pairkan dengan ESP Legera ESP Legera dan direct clicker. Okay, ni untuk BFS sangat-sangat sesuai lah. So jom kita test. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap guys, kita cari lesen lah guys Cek lesen, tukar SP lah kejap. Pakai SP belacan. So jom. Kadang-kadang tempat-tempat macam ni soft rock dia tak nak kan, SP mungkin dia nak. So jom kita test. Luar tempat macam ni, dia jenis tak ada vegetation ni kan, dia susah sikit kalau pakai apa, kalau pakai ni kan, soft rock kan, susah kan. SP mungkin lah kan, pujuk so slow kan. Tak ada pun.
Tapi curut lah geng. Aku cakap dah, dia ada sini haruan ni, tapi curut dah kan. Lepas balik lah. Curut sangat kan. Terlepas balik kan. Cari yang kasar-kasar sikit. Saya 500 gram 700 gram boleh lah buat balik kan. Dia nak SP ke lah geng. So frog susah sikit lah. Aduh, besar. Sau. Okay guys, kita try kat sini guys Kita masih lagi menggunakan SP. Bismillahirrahmanirrahim. Kita main slow guys. Kita main cari dasar. Oh, ada lain sini. Kasar. Ini kasar. Ini kasar. Kasar ini. Kasar. Kasar guys. Serius kasar. Besar bang. Padu geng. Padu geng. Saiz geng. Ni betul geng. Haruan. Padu geng. Tapi tu lah guna SP geng. Mantap guys. Kita cari lagi guys menggunakan SP. Tadi kasar geng. Puas hati. Aduh, lucu besar. Siut betul lah. Dia geram pula aku. Dia punya sedut tu jahat weh. Bergulung SP aku. Jahat betul lah. Aduh, geram pula aku.
Ya, ada geng, aku cakap dah. Mesti ada punya kat sini. Aku nampak dia bergerak tadi kat situ. Ya. Sebab aku nampak tadi kat situ bergerak tau. Tu aku pujuk kat sini. Kan betul ada. Dia ada main kat tepi-tepi ni geng. Pujuk kat tepi-tepi ni je. Kecil. Ini pun kau nak makan dah. Apa benar kau ni? Kita kat tepi tebing. Allah, lucut. Cakap lah kat tepi-tepi ni je dia ada. Okey, ngam. Tepi-tepi je dia ada. Aduh. Cik. Cuk. Aduh. Lucu. Aduh. So dah pukul 10 ni kan. Baru dapat dalam 3 ekor lah. Yang lain-lain banyak curut-curut dan lucut-lucut. So kita sarapan jap, lapar guys. Makan jap, aku bungkus tadi. Sekejap kita sambung balik. So aku dah tukar aku punya reel lah. Aku tukar reel aku punya SP Sonic. Sebab aku punya reel Legera ni nak kena servis guys. Dia punya bunyi kalah DC. Kan. So pagi ni soft rock tak boleh nak guna lagi kan. So tak dapat nak test Zeta Frog SP Rugby Z Mini yang tak dapat nak test lagi. Sebab ikan banyak main bawah. So kena guna SP juga kan, spinner bait ke. So sorry ya guys, saya tak dapat nak nak tunjuk nak tunjuk footage guna soft rock terbaru dari SP Fishing lah. Tapi kalau ada spot-spot yang boleh guna soft rock, aku akan guna sekejap lagi. So stay tune guys. Aduh, lucut. Kasar tu. Aduh, lucut geng, lucut geng. Aduh, lucut lah geng. Sayang lah geng. Aduh. Aduh, kacau. Kacau betul lah. Ini pakai soft rock boleh ni.
Pakai soft rock lah, kita pakai soft rock tengok. Zeta Frog. Panjang ni 37 mm, berat 7 gram. Kita test, jom. Okay geng, kita try Rugby Z Mini Dia punya panjang dia 30 mm, berat 5 gram. So dia ada 2 blade. Lepas tu dia ada coil shield ni untuk cover hook belakang ni. Dan ada ZRO punya teknologi. Maknanya belakang ni ada wipe, senang hook up lah. So jom kita test. Bismillahirrahmanirrahim. Padu abang. Ada curut. Ada curut yang ambil tadi. Aduh, besar geng. Ada geng. Kena slow main dia. Tak lekat. Kena slow main dia. Oh, kena pujuk-pujuk macam gitu geng. Kena slow. Aduh, siap betul. Dia punya ngambil tu padu boy. Tak lekat. Bergoyang oh. Alah, lucut. Aduh. Okey guys, tengok. Terjumpa sahabat kita, Syazwan. Kan? Kita tengah cari pot ni kat mana nak turun ni kan. Okey guys, sayang guys tadi aku punya memory card habis. So strike yang keempat. Oh, saiz baik juga. Oh, sayang guys. Jom cari lagi. Kasok. Oh, lu lokpar. Aduh.
Besar mat, bukan kecil mat. Aduh, sayang weh, kasar weh. Aduh, weh. Sayang mat, sayang.